step kedua, selepas anda dah berjumpa perawat, okey, anda perlu pantang makan dengan makan makanan yang betul dan elak makan makanan yang tidak betul. Okey, di Kulusa kita sediakan buku 63 resepi, anda boleh rujuk dalam ni. Okey, apa makanan yang boleh dimakan. Okey, contohnya dalam shopping list ni, okey, beras apa yang sesuai untuk anda makan. Okey, tujuan dia supaya tidak kembung lah. Okey, sebab beras dia ada serat. Okey, ada juga asid. Okey, seterusnya adalah sayur. Okey, sayur apa yang anda boleh makan untuk elak daripada kembung dan ketidakhadaman. Okey, buah apa yang mesra perut. Okey, apa penambah perasa, ikan apa nak perlu makan. Okey, ikan ni ada kategori dia. Satu, kita makan untuk elak daripada gatal. Yang kedua, kita makan untuk bantu proses penyembuhan. Okey, bantu proses penyembuhan, antaranya ikan yang bagus adalah ikan yang tinggi dengan lemak baik. Okey, contohnya ikan salmon, ikan siakap. Namun ikan salmon terlalu tinggi dengan lemak. Jadi anda kena balance kan dengan rempah yang mesra perut. Okey, tak boleh rempah yang terlalu panas untuk elak daripada pedih perut. Okey, jadi anda boleh tengok dekat sini penambah perasa apa yang boleh makan. Okey, lepas tu anda nak masak guna rempah apa, anda perlu rujuk dalam buku resepi ni. Okey, macam mana nak masak untuk salmon. Okey, ikan rujuk pada menu tengah hari. Okey, resepi ikan, macam mana nak masak untuk ikan salmon, anda kena rujuk sini. Okey, lepas tu dos dia berapa banyak, kena rujuk dalam buku ni. Okey, senang, mudah dan praktikal. Okey, seterusnya sarapan nak makan apa. Okey, ada list kat sini, ada 7 list. Okey, nak makan apa. Okey, seterusnya tengah hari nak makan apa. Semua ada dalam buku 63 resepi ni. Okey, dessert apa yang sesuai. Okey, dessert apa yang sesuai, semua ada dalam buku ni. Jadi tak pening lah, okey, nak makan. Cuma di pasaran ataupun di luar banyak menggunakan gula putih, jadi tak sesuai. So anda rujuk dalam ni gula apa yang boleh digunakan. Alright, seterusnya adalah jika ada simptom. Contohnya ada simptom reflux. Okey, apa anda nak kena buat? Semua dah ada detail dalam ni. Kalau reflux nak makan apa? Okey, rawatannya macam mana? Nak kena elakkan apa? Okey, semua kita ada detail dalam ni. Jadi anda hanya baca dan praktiskan sahaja.